Siapa yang buat 4 rakaat selepas Isya, la yafsilu bainahunna bitaslim, tidak dipisahkan di antara 4 itu dengan salam. 4 rakaat 1 salam direct, tapi tak ada tahiyat. 4 rakaat 1 salam direct, tak ada tahiyat pertama, tahiyat akhir sahaja. Sesiapa yang solat sunat selepas Isya 4 rakaat yang tidak dipisahkan di antaranya dengan taslim, udilna bimithlihinna min lailatul qadri, seolah-olah 4 itu didirikan pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, nak dapat malam Lailatul Qadar bulan Ramadan senang ke susah? Susah. Nak dapat malam Lailatul Qadar bulan Ramadan senang ke susah? Susah. Tiba-tiba ada satu hadis yang Nabi sebut kelebihan 4 rakaat selepas Isya yang bukan malam Ramadan, tetapi pada malam bulan-bulan bukan Ramadan sepanjang 320 malam. Nabi kata, siapa yang melihat dirinya diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluh, tengok Allah izin untuk mendirikan 4 rakaat selepas Isya, seolah-olah pahalanya 4 rakaat itu didirikan pada malam Lailatul Qadar.